Okey, hari ni aku dapat syuting ya. Syuting short film iaitu bernama Joran Impian. So sekarang aku tengah hafal skrip. Aku tengah get ready lah untuk scene-scene yang akan datang. Ini kira bapak aku lah dalam cerita ni. Tengah training dialog. So maklumlah hari ni panas kan. Memang berkicap lah aku. Nampak orang lap perlu aku tau. Ini depan kamera. Kalau belakang kamera, orang jilat perlu aku. Okay, so ini muka aku dalam monitor je. Oh, nampak sinetik, nampak profesional, nampak tenang. Tapi gemuruh hanya orang je yang tahu. Hanya aku je yang tahu. Nah, kan? So inilah direktornya, Fizi TSR Gegar dan juga Akram Floetik. Dua direktor tau. Filem pendek aja tapi sampai dua director. Memang gempak lah cerita ni. Tengoklah siapa yang berlakon. Raja Rizwan Khai. Sekarang tengah training dialog, tengah training vokal. Tengok macam mana aku lontarkan vokal tu, sampai ke tak sampai dekat penonton. Dan ada juga beberapa orang extra yang join filem pendek ni. Adalah dalam 5-6 orang juga kot. Nampak tak yang baju pink tu? Baju pink tu penerbitnya tau. Datin. Tak ingat Datin apa. So ini adalah salah satu scene lah. Scene perasmian Kelong ya. Kelong tau, bukan rumah urut. Ini Indian ni nama Anjali. Jadi muka iklan tau. Muka TVC lah. Boleh juga berlakon. Mana ada kalau orang nak panggil dia berlakon, boleh lah jadi kanak-kanak. Cuma dalam cerita ni aku budak-budak. Aku umur 20. Jauh betul dengan umur aku yang sebenar. Agak kekok sikit lah jadi budak-budak kembali. Tapi tak apa. Ini cabaran. Cabaran untuk meneruskan kehidupan yang fana ini. Okay. Ini antara yang last scene lah. Sebenarnya banyak scene. Cuma takkan aku nak sumbat semua dalam ni kan scene aku. Nampak? Kita orang banyak bermain-main ya. Lagi director seorang tu yang Akram tu. Lagi banyak bermain-main kami. Yang akak ni dalam cerita ni mak aku lah. Dia ni dialog Kedah. Aku ni agak dialog kejawaan sikit lah. Jawa-Jawa sikit. Tapi okey, smart juga muka aku dalam ni. Handsome juga. Tak adalah tak handsome sangat. So ini dalam monitor lah. Nampak? Penerbit yang tengok tau. Oh, penerbit kata okey, awak bagus berlakon. Saya suka awak. Awak boleh masuk dalam cerita saya yang next cerita saya nanti. Satu malam kubur berapi. Dan saya diberi